Ada YB yang kata saya menghasut rakyat kerana promote dasar kerajaan Pahang yang membantu rakyat. Semalam dalam Dun Pahang, YB Thomas Su komplain kononnya saya mengelirukan serta menghasut rakyat hanya kerana saya promote dasar baku makanan kerajaan Pahang di mana setiap adun dapat peruntukan ekstra RM15,000 seminggu untuk membantu rakyat. Saya ingin merakamkan rasa kekecewaan dan kekesalan saya terhadap Ketua Pemuda MCA Pahang yang amat tidak bertanggungjawab bila menyebarkan berita yang tidak tepat dan mengelirukan rakyat Pahang. Beliau telah mengeluarkan berita di TikTok dan menyeru rakyat pergi ke pejabat adun untuk menerima baku makanan sedangkan kami masih dalam proses melaksanakan pemberian baku makanan ini. Saya cuma nak tanya satu saja. Kamu betul-betul tengok habis video saya atau tidak? Kerana ayat asal saya sangat jelas. Jadi bahagian mana yang mengelirukan? Bahagian mana yang menghasut? Atau bahagian mana yang terpesong daripada dasar yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat MP Pahang Tok Wan? Kalau rakyat susah pergi cari YB, bukankah itu kerja yang paling asas untuk wakil rakyat? Ramai rakyat yang sekarang hidup tertekan. Belanja rumah naik, gebarang naik, ramai tengah ikat perut. Bila MB umum ada bantuan, mestilah rakyat akan tanya, akan ambil tahu. Jadi apa masalahnya? Ataupun maksud kamu, MB boleh umum dasar tetapi rakyat tak boleh tanya? Yang lebih pelik, ramai YB lain apabila rakyat datang, reaksi pertama mereka adalah macam mana nak bantu, nak susun, nak percepatkan bantuan. Kenapa kamu pula reaksi pertama adalah nak salahkan orang yang beritahu rakyat tentang dasar ini? Kalau dasar dah diumumkan, rakyat pun datang, maksudnya kamu kena percepatkan kerja kamu. Mereka datang bukan nak menyusahkan kamu, tetapi memang itu kerja kamu. Jangan sibuk nak salahkan orang yang promote dasar tu. Jadi sebenarnya kamu nak marah saya ataupun nak marah MB kerana umum terlalu awal sampai kamu tak sempat nak kerja. Cakap terus teranglah. Jadi YB ni bukan setakat pandai cakap ataupun setakat kadang-kadang show face di kawasan. Kamu boleh terus pusing cerita, terus marah saya. Saya pula akan terus kongsi apa-apa dasar yang akan membantu rakyat. Sebab rakyat berhak tahu. Saya tak mau pun sentuh apa yang kadang-kadang rakyat bentong komen pasal cara layanan kamu terhadap mereka ataupun soal kekerapan kamu di kawasan. Tapi kalau rakyat datang minta tolong pun dah rasa stres, rasa menyusahkan, nasihat saya, bersara sajalah kalau tak mau buat kerja. Jangan bazir duit rakyat untuk bayar gaji wakil rakyat yang banyak rungutan bila rakyat perlukan bantuan. Jangan terburu-buru untuk melabel saya. Saya tim rakyat.